Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Kita bersama dalam channel. Aktiviti pada hari ini ialah mancing di Sungai Timun. Macam biasa. Ya, ni. Ya. Baik, macam mana? Okey. Sekian lama tak datang ke Sungai Timun. 2 tahun kot. 2 tahun tak datang. Ditinggalkan oleh Pok Nik ya. Kita apa kali ni Pok datang. Okey. Okey, Wan AJ macam mana? Ni hari ni sesi percubaan ni. Ya, enjin baru Enjin lah. bangkai. Okey, kita tengok sejauh mana prestasi. Ya. Okay. Hasil tak penting, yang penting nak test ni dulu. Ya. Okey. Okey. Ya. Hari ni semoga ada hasil. Ya, pada enjin dengan enjin pun barunya kan. Macam mana? Lembut dah. Ha? Lembut dah. Ha. Okey lah ni. Okey ngai. Ha? Kopi banyak sikit lah. Aku tinggal buat dah. Okey enjin. Okay, first cast of the day by Pok 8 menggunakan Rode UL-nya. Ini pun Pok dapat sponsor juga. Sponsor by Guna dan bawa balik terus. Sponsor by Pok Nik. Siapa lagi? Okay. Okay, semua dah baling. Okay, tengok ada hasil ke tak. Okay, stay tune on Pok Nik. Tak bagi Okay, kita beli yang itu second hand lah kan. Tapi baru 2 bulan, 3 bulan. 4,300. pakai kabel Messi ori balik. okay, berapa panci dah turun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. Okay. Okay, Pok AJ strike. Kita nak pakai itu. Okay. Ada tak? Bawa hutan kacing tak? Alah. Mana tengok? Nak kumpul tak? Tadi kumpul tak? Tak. Tadi buang dah. Tak buang lah. Alamak. Dia lagi apa? Kencacing. Pelayar kau yang mana? Oh ya. Okay guys, kita berada di bawah jambatan Linggi. Okay, ni. Okay, ush. Oh, ada dia. Okay. Stay tuned on Pok Nik channel. Okay, pesanan untuk penonton PNC. Ayo boy. Pesanan. Kanan. Nantikan episod kita di Tukang Perak. InsyaAllah. Yang terbaik. Yes. Pok akan menjadi best pemancing terbaik hari tu. InsyaAllah kita tengok nanti. Okay, memang. Adakah ini petanda kita nak bersara daripada arena sungai? Sungai Timun tak berapa ni lah sekarang. Banyak rekod lah kita datang Sungai Timun. Rasa lebih 5 kali kita datang Sungai Timun. Hasil tak berapa menit. Datang malam, datang siang, sama hasil dia. So kena keluarkan daripada list.